Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang pembentangan keusahawanan bagi tajuk simulasi online saya. So kita ke first slide, iaitu pengenalan biskut Mazola. Biskut Mazola ni dia jenis kuih raya yang popular, terutamanya pada hari perayaan macam Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Lepas tu bahan-bahan dia, bahan utama sekali yang kita perlukan ialah kacang tanah dengan minyak jagung. Dia juga dikenali sebagai biskut kacang atau biskut kacang Mazola. Biskut ni terkenal dengan tekstur yang gebu dan rasa lemak manis yang lezat. Akhir sekali, biskut Mazola ni juga sangat mudah dibuat dan sesuai untuk dinikmati pada bila-bila masa, utamanya pada waktu minum petang lah. Next, inilah nama produk saya, iaitu Mazola Gebu Manis. Ini dia gambar-gambar. Ini gambar produk saya, di mana Mazola ni telah di-pack lah, letak dalam balang. Dalam satu balang tu ada 30 pieces. Lepas tu ni logo dan stiker. Ini saya custom lah dekat Canva. And then ni Google Trends. Ini untuk hasil Google Trend dari data 30 hari. Yang ni pula dari 90 hari. Next pula adalah cerak untuk biskut Mazola, menunjukkan yang dia semakin meningkat lah biskut Mazola ni dalam sekitar bulan Februari sampai Ogos. Selepas itu saya akan menerangkan tentang analisis SWOT. Yang ni strain, first nama jenama dia yang unik dan mudah diingati, rasa dan resepi yang tersendiri, mungkin mengandungi bahan premium atau tempatan lah. Next, pembungkusan menarik dan sesuai untuk pasaran anak muda, harga berpatutan dan mesra pengguna sesuai untuk majlis seperti kenduri, hadiah atau jualan runcit. Weakness, kurang dikenali jika masih baru dalam pasaran. Lepas tu bergantung kepada jualan musim atau promosi. Kos pengeluaran dia pula mungkin tinggi jika bahan premium digunakan. Contohnya seperti macam minyak Mazola tu dia agak sedikit mahal lah. Lepas tu dia tak mempunyai sijil pengesahan. Contohnya seperti halal, mesti dan HACCP, sebab benda ni saya buatkan dia homemade lah. So nak ambil sijil tu dia macam ambil masa sikit. Next, opportunities, potensi nak berkembang dekat luar negara tu, contoh macam Singapura dan Brunei. Lepas tu kolaborasi dengan influencer atau food viewer tempatan, menyertai platform e-dagang seperti Shopee, TikTok Shop atau GrabMart. Permintaan tertinggi untuk produk tempatan yang unik dan viral. Threats pula adalah persaingan dengan produk jenama besar atau produk tiruan. Perubahan cita rasa pengguna yang cepat berubah dengan isu kenaikan harga bahan mentah dengan kesukaran mendapatkan bahan mentah yang konsisten. Next, ini adalah bisnes model canvas untuk Mazola Gebu Manis. Ini kaedah photoshoot saya, lay front dengan back. Lepas tu right angle dengan left angle. Ini unique selling point, USP. Biskut Mazola ni gebu, lepas tu manis dia light-light je. Lepas tu saya buat homemade dengan minyak jagung yang berkualiti lah. Lepas tu tekstur dia lembut, senang saya di mulut dan serta dibungkus dengan penuh eksklusif untuk hadiah atau saja istimewa. So biskut ni memang kami buat homemade dengan premium ingredient. Rasa asli dia tak ada bahan pengawet lah. So tekstur dia gebu, dapat beza lah daripada biskut biasa yang biasanya jual di pasaran yang selalunya kita beli. Dia sedikit keras dan agak berminyak. Lepas tu kami gunakan minyak jagung yang kurang kolesterol berbanding biskut mentega, sebab ia dapat dia macam lebih sihat lah. Lepas tu packaging ni sesuai untuk jadikan hadiah atau hantaran.
Nama brand pula mudah diingati dan comel, menarik perhatian pelanggan lah. Selepas itu ni ciri-ciri produk. Dia mempunyai rasa kacang yang kaya. Lepas tu menggunakan kacang tanah panggang yang memberikan rasa lemak dan aroma yang memikat. Lepas tu biskut ni juga terkenal dengan tekstur yang rapuh, lembut dan gebu. Mudah cair apabila dimakan. Minyak jagung pula memberikan aroma tersendiri yang menjadikan biskut ni lebih sihat dan ringan. Saiz biskut ni pula sangat kecil dan comel. Biasanya dibuat bentuk bulat dengan ada sebiji kacang tanah di atasnya. Dia sangat sesuai untuk dijadikan kudapan lah. So ini teaser bagi untuk Facebook saya. Ini pula soft sell, ini dan hard sell. Facebook page cover ni saya buat dekat Canva lah. So ni konten Facebook dengan Instagram saya. Ini konten Facebook, ini konten Instagram saya beserta dengan caption-caption. Yang ni nama Facebook page saya. Yang ni pula kategori Facebook page. Lepas tu ni Facebook page description. Yang ni lah. Lepas tu ini link untuk Facebook saya lah. Ini pula nama Instagram page saya. Dan ni teknik gambar yang saya tangkap. Kaedah dia flat lay, ini close up dengan rules of third. Ini caption yang saya upload lah dekat posting Instagram saya. Ini next kita ke hashtag. Hashtag ni saya upload semasa posting IG saya lah. Ini video reel saya pula. Ini link untuk Instagram saya. Yang ni carta link close sale. Kita dapat tengoklah sini. So yang ni print screen close deal. Dan ni gambar-gambar pelanggan saya lah. Resit, ni resit yang mana beli Mazula saya, total mereka yang diorang beli apa semua tu. Sekian, terima kasih.